Dalam episod 24, Kamarul menafikan pengakuan Adham. Dia menjelaskan bahawa keputusan ujian DNA telah membuktikan anak dalam kandungan Sarah ialah anaknya, bukan. Dalam episod 23, Sarah dan Kamarul pulang ke rumah selepas urusan di klinik. Sarah mengamuk kerana menyangka suaminya meragui kesetiaannya dan menuduhnya tidur dengan lelaki lain. Dengan sengaja, Sarah menjawab panggilan Adham, menyebabkan Adham mendengar pertengkaran mereka. Sarah menamatkan panggilan selepas Kamarul mengaku bahawa dia sebenarnya cemburu kerana Sarah ialah bekas kekasih anaknya sendiri, Adham. Sarah terkejut dan segera memberi alasan bahawa Adham hanyalah masa lalunya. Katanya, jika dia tahu Kamarul ialah ayah kepada bekas kekasihnya, dia tidak akan berkahwin dengannya. Sarah naik ke atas, manakala Lia turun mendapatkan ayahnya untuk bertanya sama ada itu sebenarnya perangai sebenar Sarah. Kamarul masih cuba menjaga maruah isterinya dengan memberi alasan bahawa Sarah sedang mengandung. Dia kemudian mengalihkan topik dan menyuruh Lia mengambil air minuman. Di dalam bilik tidur, Sarah menghubungi Adham dalam keadaan marah, menuduhnya cuba memerangkapnya. Dia berang kerana Adham tidak memberitahu bahawa Kamarul sudah mengetahui rahsianya. Adham pula mengakui dia tahu rahsia Sarah dan ibunya. Sarah menegaskan agar Adham tidak mengaitkan orang lain dan memberi amaran bahawa Adham tidak akan selamat jika perbuatannya terbongkar. Adham sekali lagi mengajak Sarah melarikan diri, namun Sarah menolak kerana perlu menyelesaikan urusannya dengan Kamarul terlebih dahulu. Malik menyiapkan surat balasan tuntutan untuk dihantar kepada Kamarul. Walaupun Atikah sebenarnya tidak mahu mengeruhkan keadaan, Malik tetap tegas. Dia tidak sanggup melihat Atikah terus dipijak dan sedar Atikah memerlukan sokongan untuk menghadapi perkara itu. Sarah masih meneruskan rancangannya dengan merayu kemaafan daripada suaminya. Katanya, jika dia berada di tempat Kamarul, dia juga akan bertindak sama. Sarah menegaskan dia tidak mahu dianggap sebagai isteri derhaka. Atikah datang ke syarikat milik suaminya untuk menyerahkan surat balasan tuntutan. Dia meminta Kamarul mengawasi Sarah dan tidak membiarkan wang syarikat disalahgunakan. Sani dan Ratna turut menyerahkan fail bukti aliran kewangan syarikat. Atikah menegaskan dia tidak akan membiarkan syarikat musnah kerana perbuatan Sarah. Namun, Kamarul meminta Atikah tidak mencampuri urusan syarikat, memaklumkan bahawa tidak lama lagi syarikat itu akan menjadi miliknya sepenuhnya. Sarah gelisah dan hilang kawalan, mengugut akan menghancurkan kerjaya Sani. Dia juga marah kerana Adham tidak lagi memandangnya seperti dahulu. Dalam kecewa, Sarah menghubungi Adham dan mengajak berjumpa di atas bumbung, namun ajakannya tidak diendahkan. Sarah mengubah strateginya dengan pulang lebih awal ke rumah dan memasak makan tengah hari untuk Lia, anak tirinya yang pernah dimarahinya. Lia kelihatan gembira apabila mula menerima perhatian dan kasih sayang daripada ibu tirinya. Sementara itu, Kamarul menghubungi Sarah untuk memastikan dia benar-benar berada di rumah. Atikah berbual dengan Adham dan Ashraf, menjelaskan bahawa dia akan membuat laporan polis terhadap Sarah selepas menerima laporan audit mengenai penyelewengan wang syarikat. Ashraf pula mengenepikan egonya dan bertekad untuk kembali bekerja di syarikat bagi menjalankan siasatan. Kamarul mengarahkan Sarah mengambil cuti panjang kerana dia dan akan mengambil alih projek. Sarah segera menghubungi Shira untuk menyelesaikan urusan transaksi kewangan projek di bawah kendaliannya. Sarah hampir memasukkan ubat tidur ke dalam minuman Kamarul tetapi membatalkan niatnya. Dia kemudian cuba mengajak Kamarul bercuti esok bersama Lia,
Namun Kamarul menolak kerana sudah mempunyai janji temu dengan Iskandar. Seterusnya, Adham duduk termenung di tepi kolam. Atiqah menasihatinya agar tidak terlalu memikirkan kes penyelewengan wang syarikat. Dia juga menyarankan Adham supaya berkawan semula dengan Iris dan tidak membebankan fikiran dengan masalah rumah tangga ibu bapanya. Keesokan harinya, Ashraf mengamuk di pejabat ayahnya dan menegaskan bahawa dia akan kembali bekerja dalam syarikat. Di hadapan Kamarul, Ashraf mengingatkan bahawa syarikat itu adalah milik ibunya, bukan ayahnya. Iris terserempak dengan Adham. Adham cuba memulakan perbualan, namun Iris tidak melayannya. Sebelum beredar, Iris sempat menoleh ke belakang dan memandang Adham seketika. Sarah dan Shira berbual di dalam tandas. Shira meyakinkan Sarah bahawa tiada bukti yang mengaitkan mereka dengan kes penyelewengan wang syarikat. Namun Sarah tetap berhati-hati dan mengarahkan Shira mendapatkan fail daripada Sani. Dia menegaskan jika timbul sebarang masalah, dirinya tidak boleh dikaitkan. Iris keluar bersama Sarah dan berkongsi bahawa dia terserempak dengan Adham, namun Adham tidak menegurnya. Sarah hanya tersenyum dalam diam, menyembunyikan perasaannya yang sebenar. Atiqah menerima mesej daripada Iris yang memaklumkan bahawa dia sudah berjumpa dengan Sarah, namun Sarah masih enggan memberitahu alamat tempat tinggal barunya. Ashraf dan Ratna meluangkan masa bersama. Ratna menegur tindakannya yang mengamuk di pejabat Kamarul, mengingatkan bahawa perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak terhadap ayahnya. Suasana antara mereka semakin mesra dan selesa. Sarah menghubungi Adham ketika Kamarul sedang nyenyak tidur dan mengajaknya melarikan diri. Adham meminta kepastian sama ada benar Sarah mencuri wang syarikat, namun Sarah tidak menjawab. Sebaliknya, dia menakut-nakutkan Adham dengan akibat buruk yang bakal menimpa jika orang mengetahui bahawa Adham ialah ayah kandung anak dalam kandungannya. Sarah datang ke klinik untuk mengambil keputusan ujian paternity, namun terkejut apabila dimaklumkan bahawa Kamarul telah menghubungi pihak klinik dan akan datang sendiri untuk mengambil keputusan tersebut. Kamarul melihat lokasi Sarah melalui telefon bimbitnya dan wajahnya jelas menunjukkan rasa marah. Kamarul tiba di klinik, duduk dengan tenang, kemudian membuka laporan keputusan ujian tersebut. Episod 23 berakhir dengan bapa Adham membawa Sarah masuk ke sebuah bilik yang turut dihadiri ibu, ayah dan 2 orang adiknya. Dalam suasana tegang, Adham memohon maaf kerana mengecewakan mereka, lalu mengaku bahawa anak dalam kandungan Sarah ialah anak kandungnya. Semua terkejut mendengar pengakuan itu, kecuali Kamarul. Dalam episod 24, Kamarul menafikan pengakuan Adham. Dia menjelaskan bahawa keputusan ujian DNA telah membuktikan anak dalam kandungan Sarah ialah anaknya, bukan Adham. Sarah meneruskan lakonannya dengan menampar Adham sambil menuduhnya sanggup bertindak keterlaluan. Dia mendakwa Adham selama ini memang berharap dia bercerai dengan Kamarul. Suasana menjadi tegang. Ashraf segera mempertahankan keluarganya daripada tipu daya Sarah, manakala Adham hanya terdiam tanpa membela diri. Sarah berlagak manja di depan Kamarul. Kamarul menegaskan bahawa dia tetap mempercayainya, kemudian mengajak Sarah dan Lia pulang ke rumah bersama. Lia mendengar perbualan Sarah dan Kamarul dari hujung tangga. Sarah memujuk dan menafikan tuduhan Adham, namun Kamarul diam lalu naik ke atas, hanya berpesan supaya Sarah menjaga kandungannya. Sarah mencari laporan keputusan paternity di dalam kereta dan di setiap sudut bilik. Dia memberi alasan sedang mencari cincin yang kononnya terjatuh ketika Kamarul keluar dari bilik air. Adham pulang dengan wajah kecewa. Ibunya bertanya sama ada dia benar terlanjur dengan Sarah dan Adham mengaku sambil memohon maaf. Atiqah menegaskan Sarah tetap ibu tirinya dan mereka takkan boleh bersama. Adham menjelaskan dia merancang lari bersama Sarah
supaya ayahnya kembali kepada ibu, kemudian akan meninggalkan Sarah selepas itu. Namun, dia tidak menyangka Sarah hamil dan anak itu miliknya. Atiqah menyuruhnya menunaikan solat taubat dan tidak lagi mencampuri urusan mereka. Atiqah menghubungi Sarah dan menasihatinya agar menghentikan segala rancangan jahat sebelum semuanya terlambat dan membuatnya menyesal. Namun, Sarah berkeras tidak akan berhenti, mendakwa Atiqah masih belum menerima balasan setimpal atas kematian ayahnya. Dia terus menuduh Atiqah sebagai punca kematian arwah ayahnya sambil ketawa seperti orang hilang akal. Atiqah berang apabila panggilan diputuskan sebelum sempat dia membalas kata-kata Sarah. Ketika makan malam bersama, Sarah cuba memulakan perbualan dengan Kamarul, namun Kamarul semakin dingin. Dia sempat bertanya kepada Lia sama ada masakan yang disediakan lebih sedap daripada masakan Atiqah. Sebelum Lia sempat menjawab, Kamarul bangun dari meja dan beralasan bahawa dia sudah kenyang. Di dalam bilik tidur, Sarah sekali lagi cuba berbual dengan Kamarul dengan alasan mahu melihat keputusan paternity bagi memastikan kandungannya sihat. Namun, Kamarul menegaskan bahawa keputusan itu tidak penting dan menyuruh Sarah berehat serta berhenti memikirkan perkara bukan-bukan demi kesihatan kandungannya. Adham berusaha menghubungi Iris tetapi panggilannya tidak dijawab. Keesokan harinya mereka bertemu di luar dan Adham menyatakan hasrat untuk meneruskan hubungan mereka. Dia meluahkan rasa kesal atas perbuatannya dahulu dan mengaku pernah terlanjur dengan Sarah. Sebab itulah dia memutuskan hubungan dengan Iris sebelum ini. Sementara itu, Sarah semakin gelisah dengan sikap dingin Kamarul yang kini lebih gemar keluar bermain golf bersama Iskandar daripada meluangkan masa dengannya di rumah. Dalam masa yang sama, Adam masih menerima mesej daripada Sarah. Iris berbual dengan ibunya tentang pengakuan Adham sambil menangis. Ibunya menjelaskan bahawa Adham benar-benar ikhlas menerima Iris, sebab itulah dia sanggup berterus terang. Dia menasihati Iris agar menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan tidak membuat keputusan dalam keadaan marah. Atiqah berbual dengan Zakiyah tentang Adham. Dengan nada kecewa, dia mengakui rasa malu kerana meskipun sudah memberikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak, dia tidak menyangka Adham sanggup terlanjur dengan Sarah. Sementara itu, Kamarul berbual dari hati ke hati dengan Iskandar. Dia mengaku tahu anak dalam kandungan Sarah ialah anaknya, namun setiap kali memandang Sarah, bayangan hubungan antara Sarah dan Adham terus menghantuinya. Iskandar pula cuba menyedarkan Kamarul, mengatakan dia dapat merasakan Sarah tidak ikhlas berkahwin dan tidak pernah mencintai Kamarul, malah seolah-olah mempergunakannya, cuma dia belum tahu untuk tujuan apa. Rupanya Kamarul sudah mengetahui tentang isu penyelewengan wang syarikat, sebab itulah dia mahu menyingkirkan Sarah dari syarikat secepat mungkin. Sarah pula kecewa kerana tidak dapat mengakses kandungan telefon bimbit Kamarul yang kini telah ditukar kata laluannya. Dia semakin terasa apabila Kamarul tidak lagi melayannya dengan mesra dan sengaja meluangkan masa menonton filem bersama Lia tanpa menghiraukannya. Sementara itu, Adham baru pulang ke rumah dan mendapati banyak notifikasi panggilan tidak dijawab daripada Sarah. Atiqah bertanya tentang hubungannya dengan Iris dan Adham menjelaskan bahawa dia merasakan Iris masih belum mampu menerimanya semula. Sarah sekali lagi terasa hati apabila Kamarul tidak menunggunya untuk pergi kerja bersama. Kamarul memberi alasan perlu menghantar Lia ke sekolah kerana ada aktiviti awal. Jelas kelihatan Sarah tidak berpuas hati dengan layanan Kamarul yang semakin dingin. Di hadapan lift,
Sarah masih cuba memanipulasi Adham dengan mendakwa anak dalam kandungannya bukan anak Kamarul. Sebaliknya, Kamarul sengaja menipu kerana tidak mahu kalah dengan Atiqah. Adham akhirnya memutuskan hubungan dengan Sarah, mengakui bahawa sejak awal dia tidak sepatutnya kembali kepadanya. Kamarul mahu projek di bawah kendalian Sarah diserahkan kepadanya dengan segera dan menyuruh Sarah berehat di rumah. Sarah masih cuba memujuk, namun perbualan mereka terhenti apabila Ratna masuk memaklumkan mesyuarat bersama Atiqah akan diadakan sebentar lagi. Dalam bilik mesyuarat, Shira mengaku bahawa dia bertanggungjawab terhadap semua transaksi akaun bagi projek Sarah. Sani turut menyerahkan dokumen kewangan berkaitan projek tersebut, namun masih tidak cukup bukti untuk mengaitkan Sarah dengan kes penyelewengan syarikat. Rupanya sejak awal lagi, Sarah telah mengarahkan Shira supaya berdiam diri dan menjanjikannya ganjaran jika menurut arahan. Di pejabat Adham, Ashraf berbincang dengan Atiqah tentang Shira. Ashraf yakin Sarah telah mengugut Shira untuk menanggung segala kesalahannya. Adham kemudian keluar dari pejabat menuju ke bumbung selepas mengirim mesej kepada Sarah. Kamarul dan Sarah berbincang tentang transaksi wang keluar yang diarahkan Sarah kepada Sani tanpa kelulusannya. Sarah menggunakan kata-kata manis untuk memujuk Kamarul agar menerima penjelasannya. Ketika membaca mesej daripada Adham, Sarah terus bergegas naik ke bumbung. Di atas bumbung, Adham menegaskan agar Sarah menghentikan semua rancangannya yang boleh menghancurkan keluarga dan syarikat mereka. Sarah menafikan tuduhan itu dan berkata Adham tidak mempunyai bukti. Adham dengan tegas menyatakan jika dia berjaya mendapatkan bukti, dialah orang pertama yang akan memastikan Sarah berhenti. Episod 24 berakhir dengan Sarah dan Adam kembali ke syarikat. Namun di hadapan lift, mereka terserempak dengan Kamarul. Suasana menjadi tegang apabila ketiga-tiganya saling bertatapan.